Assalamualaikum. Saya Muhammad Hidi bin Mazahir, Pegawai Penguasa SW Corp Wilayah Persekutuan. Hari ini di Malaysia sedang berlangsung Perintah Khidmat Masyarakat di 5 negeri di Malaysia kepada pesalah-pesalah yang telah dijatuhkan hukuman. Di Wilayah Persekutuan, Perintah Khidmat Masyarakat sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Di lokasi ini akan melibatkan 4 pesalah yang telah pun dijatuhkan hukum oleh pihak mahkamah, iaitu denda. Selain daripada denda, Perintah Khidmat Masyarakat selama 4 jam dan perlu dihabiskan dalam masa 6 bulan. Atas perbincangan kami, anggota kami dengan pesalah-pesalah ini, mereka bersetuju untuk melaksanakan Perintah Khidmat Masyarakat seperti mana yang diperuntukkan oleh undang-undang, maksimum 4 jam. Dijatuhkan 4 jam oleh mahkamah, jadi mereka akan selesaikan insya-Allah pada hari ini. Komitmen kami ialah kami akan memastikan keselamatan pesalah-pesalah ini yang menjadi keutamaan kami, dan anggota-anggota kami akan memantau dan akan memastikan. Keempat-empat pesalah pada pagi ini telah memaklumkan mereka tidak mempunyai masalah kesihatan. Dari segi tindakan mereka nanti, mereka akan melaksanakan kerja-kerja pembersihan, kerja-kerja sapuan. Dan pada pagi ini juga kita buat secara serentak di 5 lokasi, iaitu di Pahang, di Kedah, Negeri Sembilan dan juga di Johor Bahru. Dari segi kempen, dari segi kesedaran, dari segi pembelajaran, telah bermula di sekolah, telah pun bermula di rumah, daripada kecil hingga dewasa, dan sudah sampai waktunya sebenarnya Perintah Khidmat Masyarakat ini diguna pakai bagi meningkatkan kesedaran. Kita bukan negara yang pertama, sekurang-kurangnya 12 negara maju telah melaksanakan Perintah Masyarakat ini.